Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam channel Isbahim. Bagi yang pertama kali hadir dalam channel ni, aku nak ucapkan terima kasih banyak atas kesudian korang kerana sudi singgah ke channel yang baru nak berkembang ni. Alhamdulillah, jadi pada kali ini kita akan membuat satu nyah kotak sebuah mesin daripada brand Shimano, iaitu Corrado DC 151 HD. Dalam episod kali ini, aku akan review dan juga aku akan berkongsikan first impression aku terhadap model ni lah. Okay guys, inilah dia parcel yang sampai daripada One Stop Fishing dan dipost menggunakan Citylink. So parcel ni aku dapat dalam masa beberapa hari selepas order. Jadi alhamdulillah, parcel selamat sampai di tangan aku dan aku rasa mesin aku dalam keadaan yang baik. Jom sama-sama kita nyah kotak. Guys, inilah dia Corrado DC 151 HD. Perfect casts anytime and every situation. The newest innovation in braking systems, Shimano DC Brake. Inilah model Corrado DC 151 HD, brand daripada Shimano. Kotak dalam keadaan yang orang kata sempurna lah. Jadi bermaksud packaging yang dilakukan oleh One Stop Fishing itu dalam keadaan yang agak tebal. Bubble wrap pun agak tebal, 3 lapis. So aku berpuas hati lah dengan packaging untuk parcel ni. Jadi jom kita sama-sama tengok apa yang ada dekat kotak ni, dan kita akan sama-sama lah membuka kotak ni dan melihat apakah itu Corrado DC 151 HD. Okey, di hadapan aku ni adalah kotak Corrado DC 151 HD. Tertera tulisan berkala grey dan juga kotak ni berkala hitam lah. Brand daripada Shimano, sebuah jenama yang agak terkenal lah dengan industri pemancingan. Kita tahu yang Shimano ni menawarkan kualiti mesin kili yang agak nasak dan juga smooth lah berbanding beberapa pesaing lain seperti Daiwa, seperti Abu Ghasia. Shimano ni dia punya persepsi para pemancing terhadap brand ni memang dah lama dah. Kita dengar nama Shimano, Shimano memang sangat orang kata gah di mata seorang pemancing. Brand yang memang orang tahu kalau kau beli sesuatu mesin ni memang akan tahan beberapa tahun boleh pakai dan memang sangat lasak lah. Okay, tak dinafikan. Okay guys, di hadapan kotak pula sama Corrado DC 151 HD, sebelah kiri pun sama, sebelah kanan pula terdapat beberapa spesifikasi yang korang perlu tahu dan aku juga perlu tahu lah sebagai seorang pembeli. So dalam model kali ini aku memilih untuk ambil nisbah gear 7.4 ratio 1 sesuai untuklah permainan
versatile lah. Kita nak main crankbait boleh, kita nak guna untuk top water pun boleh. Jadi sebelum ni aku lebih permainan casting aku lebih kepada top water, tapi kali ni aku rasa aku kena ada satu setup toman untuk permainan orang kata selam dalam. Jadi untuk orang kata all-rounder lah, aku pilih 7.4 ratio 1. Okay, dan seterusnya spesifikasi yang tertera ni adalah kekuatan drag. Kekuatan orang kata dalam bahasa Melayunya kekuatan maksimum kuasa seret lah, seret maksudnya antara gear dan juga carbon drag. Itu satu macam lapisan karbon berfungsi untuk menahan bila mana kita bertarung dengan ikan. Berapa kekuatan yang mampu ditampung oleh sesebuah mesin tu bergantung kepada ketebalan carbon drag tersebut dan juga keluasan carbon drag. Jadi dalam Corrado DC 151HG ni kekuatan yang boleh ditampung adalah 5 kilo ataupun bersama dengan 11 pound. Okay guys, dan seterusnya berat bersih net weight untuk Corrado DC 151HG ni seberat 220 gram ataupun 7.8 ounce. Bagi aku sangat ideal lah untuk permainan antara medium to heavy. Maksud aku, kalau kita ada mesin kekili yang terlalu ringan pun agak susah sebenarnya. Sebab bila kita bertarung dengan ikan dan juga bila kita melakukan casting yang berkali-kali, kita perlukan setup yang agak seimbang antara berat rod dan juga berat mesin kekili. Okay, next terusnya kita akan tengok kat sini ada 6+1. 6+1 ni bermaksud ada 7 ball bearing, 6 ball bearing, 1 anti reverse ball bearing. 6 ni apa yang aku faham adalah kita ada 6 shielded ball bearing yang tertutup untuk mengelakkan sebarang kemasukan pasir dan juga air. So dalam teknologi Corrado DC 151HG ni, apa yang korang kena tahu adalah ball bearingnya amat berbeza dengan berbanding commercial reel yang lain. Okay, dia berbanding mesin-mesin OEM, mesin kekili yang lain. Kerana Shimano punya ball bearing dia dikategorikan sebagai S-ARB. Shimano ARB. ARB tu stand for something teknologi yang memang hanya Shimano je lah yang buat. Okay guys, dan seterusnya berapakah kepanjangan crank? Maksud crank ni adalah berapa kepanjangan tali setiap kali kita melakukan gelendong. Maksudnya sekali kayuhan kekili tu berapa panjang line orang kata tali yang masuk ke dalam spool. 79 cm ataupun 31 inci. Okay guys. Okay, seterusnya kita tengok kapasiti tali. Bagi model ni adalah model Corrado DC 151HG, model yang asal, the original model Corrado DC waktu 2017. Untuk model yang baru masuk 2022, spoolnya agak besar lah, 200, size 200. Tapi yang kali ni yang aku pilih ni model 2017, size 150. Jadi kapasitinya agak kurang lah daripada model yang latest sekarang ni. Iaitu kalau ikut pembacaan aku untuk tali nilon mono berkekuatan 10 pound, kita boleh masuk 120 yard. Untuk kekuatan 12 pound 110 yard dan 14 pound 90 yard. Jadi untuk Power Pro pula, Power Pro ni adalah calibrated lah. Calibrated. Kalau untuk 20 pound kita boleh masuk 150, agak panjang lah sebenarnya. Jadi dalam permainan toman, kebiasaan orang akan prefer ambil 20 pound lah untuk orang kata permainan yang heavy cover. Untuk yang open water pun memang kebiasaan akan ambil 20 pound lah. 20 pound kita boleh masukkan 150 yard, 30 pound 135 dan juga 40 pound kita boleh masuk 105 ya. Jadi bagi aku 10 ni dah mencukupi sebenarnya. Bila kita bermain permainan casting, bukan kita nak gunakan sepenuhnya kapasiti tali, tapi kita berjaga-jaga. Andai kata ikan yang kita tengah bertarung tu bawa lari tali kita, at least kita ada standby dalam dalam poket tu ada, dalam spool tu ada beberapa meter lagi untuk apa kata sesi pertarungan. Okay guys, jom tanpa kita berlengah masa lagi,
meh lah. Oh, sorry. Kat belakang pula aku lupa nak cakap. Kat belakang kita ada kita akan nampak beberapa teknologi yang ditawarkan daripada Shimano, iaitu IDC4. IDC4 ni dia sistem brake. Sistem brake yang digunakan untuk Curado DC151 HG. IDC4 ni adalah sistem digital control. Sebenarnya digital control lah. Ada beberapa YouTuber claim digital casting, tapi the actual term dia adalah digital control, di mana dalam setiap kali kita membuat casting, mesin ni akan calculate 1000 kali dalam masa sesaat untuk mendapatkan bacaan yang akurat dan menghamburkan kekuatan magnet tu bergantung kepada keadaan ataupun situasi. Jadi dekat sini IDC4, teknologi brake digital digital control, dan seterusnya yang ni micromodule. Micromodule pula adalah satu teknologi di mana Shimano menggunakan gigi-gigi gear yang amat halus. Di dalam orang kata teknologi micromodule ni ada yang 1 dan juga ada yang 2. Yang 2 tu hanya untuk flagship model lah, macam Antares, macam Ascent. Dia lagi berbeza, lagi halus. Tapi untuk Curado ni micromodule yang first generation lagi. Apa yang kita faham, bila mana penggunaan gigi gear yang agak halus, kita akan memperoleh kayuhan yang smooth daripada gear yang biasa kita guna. Okay guys. Okay, kat sini pula ada beberapa perkataan daripada Jepun. Code bar, yang ni ada beberapa chop. UKCA ni mungkin UK qualification something like that lah. Kalau salah perbetulkan. Kat sini ada logo daripada EED. Ini label produk. So apa yang korang kena faham, sebenarnya ini adalah Curado DC151 HG yang made in Malaysia. Dia bukan made in Japan, tapi for Japan domestic market. Mungkin diperbuat di Malaysia dan akan dieksport ke beberapa negara yang di luar sana lah. Jadi apa-apa pun, untuk pengetahuan korang, yang ni bukan made in Japan, made in Malaysia. Kilang kat silap aku dekat Johor Bahru. Okay guys, jom kita sama-sama buka, tengok apa yang ada di dalam kotak ini. Okay, daripada pandangan atas, apabila kita buka kotak ni, kita akan memperoleh sebuah ini dia apa ni, Curado DC151. Oh, ini dia schematic diagram. Di sini kita dapat beberapa label berkaitan part-part pada mesin kekili ni. Jadi benda ni amatlah penting untuk korang simpan. Andai kata bila mana di masa hadapan korang servis sesuatu part dan tertinggal ataupun tercicir, korang boleh semua korang boleh refer balik pada schematic diagram ni. Okay guys. Okay, yang ni kita letak tepi dulu, dan seterusnya kita akan memperoleh satu kepingan instruction penggunaan control knob. Please adjust cast control knob on the reel equipped with DC brake. The method of setting the suspension with cast control knob is different. Okay, jadi dalam paper ni dia remind lah, katanya tension knob untuk digital control ni agak berbeza berbanding orang kata commercial OEM reel yang lain. Terusnya kita akan dapat sekeping yang ini adalah instruction guide, bagaimana cara penggunaan kita nak menggunakan Curado DC151 ini HG ni, dan tertera juga beberapa orang kata specification features yang ditawarkan, seperti ada X-Ship, IDC4, S3D spool, micromodule dan KN Hagane. So dalam aku akan terangkan satu persatulah, di mana teknologi IDC4 dan juga micromodule aku dah terangkan di waktu awal dekat kotak tadi kan. So untuk X-Ship ni penggunaan 2 ball bearing untuk support pinion gear, di mana bila kita membuat satu kekarauan tu, pinion gear takkan mudah goyang lah. Jadi itu teknologi yang bagi aku sebenarnya sama je seperti commercial OEM reel yang lain. So tak
Itu hanya bagi aku setakat marketing, orang kata teknik marketing Shimano untuk menampakkan teknologi diorang tu lagi gah lah. Okay, seterusnya S3 Dispool ni ada gelendong. Yes, gelendong mesin kekili ni dalam keadaan kata free play. Maksudnya bila kita tekan thumbs bar tu, dia akan berpusing dalam keadaan orang kata tak ada apa-apa komponen yang terikat pada spool. Jadi S3 Dispool ni macam free spool Daiwa tu lah. Dan seterusnya the last one is yang ni yang agak famous lah, KN Hagane. KN Hagane ni sebenarnya adalah sama je, forged aluminium orang kata body lah, chassis mesin kekili ni, yang dimana Shimano claim diorang punya material yang digunakan adalah sangat tahan lasak dan juga orang kata boleh digunakan selama satu period yang agak panjang. Apa yang aku baca dalam website, kebiasaannya reviewer akan bagilah tempoh penggunaan sesebuah mesin tu. Jadi untuk Curado DC ni kebanyakan viewer ataupun kebanyakan pengguna review mengatakan bahawa Curado DC ni boleh bertahan sehingga 7 hingga 8 tahun jika kita menggunakan secara cermat. Okey, dan yang selebihnya ni korang boleh baca lah kalau korang rajin. Semuanya berkaitan dengan specification, tali, cara kita nak buka spool, cara kita nak set dial brake, dan beberapa lagi orang kata tips dan juga trik penggunaan mesin ni. So aku letak tepi, kita akan review terus mesin Curado DC. Aku dah tak sabar guys. Okey, bila kita buka ni kita akan dapat inilah dia mesin yang agak famous dan agak panas. So inilah dia Curado DC 151SG. Okey, aku lupa nak explain kat korang. Curado DC 151SG, di dalam terma nama dia 150 itu adalah saiz spool dan juga saiz dia punya handle lah. Satu di belakang tu adalah kayuhan kiri, kalau kayuhan sebelah kanan dia akan 150. HG pula bermaksud high gear. Jadi kalau korang pilih 7.4 ratio 1 adalah high gear. Jika korang pilih 8.3 nisbah 1, itu adalah extra gear lah, lagi cepat. Bila gear lagi besar, kayuhan akan lagi cepat, tapi kita akan dapat torque yang agak kurang lah. Jadi pertarungan dengan ikat-ikat yang besar ni sebenarnya memerlukan torque yang agak tinggi, sebab kita perlukan orang kata kekuatan untuk menarik tali tersebut. Kalau kita bergantung sepenuhnya kepada kekuatan gear pun kata mesin kekili akan cepat mudah rosak lah. So untuk nisbah 7.1 ratio 1 bermaksud di mana bila kita melakukan satu kata kayuhan daripada point A, so aku anggaplah knob yang aku pegang ni adalah point A dan kita buat satu kayuhan ke point A, jadi spool ni akan berpusing sebanyak 7.4 kali dan bersamaan dengan 70 cm retrieve, something like that lah. Aku pun tak berapa ingat, tapi ada dalam specification di awal-awal tadi. Okey, baiklah, aku akan bercerita lah apa yang korang akan nampak daripada mesin kekili Curado DC 151HG ni. Daripada rupa luaran, finishing dia adalah matte grey. Dia bukannya terlalu glossy, bukan terlalu matte lah. Dia kira macam ada texture kat sini, masih ada texture, dan daripada jauh kita akan nampak ada juga shine seakan glossy, tapi bila kita sentuh dia bukan glossy. Dia ada orang kata macam the material yang nice untuk kita pegang. Dan digandingkan dengan color, ini adalah seakan-akan macam mesh green, color rumpai. Color rumpai agak lawa lah. Spool color ni, lepas tu dia punya handle knob pun color ni. Dekat sini ada kemasan emas, color gold. So dari segi rupa luaran, bagi aku agak premium lah, menampakkan brand Shimano ni sangat teliti dengan pemilihan warna, dan juga orang kata bahan binaan. Bila kita pegang, kita rasa reel tu padat, solid, kayuhan tu pun memang sangat smooth lah, tapi tak terlalu smooth seperti mana aku pernah cuba mesin ni daripada kawan-kawan aku lah. Mungkin disebabkan ni adalah stok kilang, aku perlu buka dia punya orang kata cover body ni, dan aku kena re-grease lah sebelum berada di lapangan. Ok guys, so kita bercerita pula tentang digital control brake system. Ok,
aku dah pusing open dari brake luar ni. So aku akan buka lah, aku tunjuk korang apakah itu digital control magnetic system. Okey, inilah dia di mana kat sini yang aku pegang kat sebelah tangan aku ni. Ini adalah microkomputer yang akan beroperasi bila kita membuat casting. So microkomputer ni tak memerlukan bateri, hanya memerlukan beberapa arus. So waktu kita cast, spool ni akan berpusing dan menghasilkan arus elektrik. Jadi microkomputer ni akan beroperasi lah. Jadi dekat sini dia akan brake, dan dekat sini dia akan kata picu dia punya kekuatan magnet kepada besi steel ni. Jadi bila kita membuat lontaran, dia akan kira 1000 kali kiraan dalam masa sesaat, dan dia akan membantulah, sangat membantu dalam kita punya permainan cast. Introducing Shimano DC Braking. The new DC brake is constructed to provide trouble-free casting to anglers. Conventional braking systems require a substantial amount of thumbing to prevent backlash. But DC brake eliminates trouble and reduces thumbing. DC brake provides ultra-long distance for anglers with less thumbing and trouble. Let's see the mechanism of DC brake. When the spool starts to revolve, an electric current is generated through the coil. The intelligent microcomputer constantly measures spool speed and controls it to prevent backlash. The DC brake system doesn't require any batteries or charging. The microcomputer measures and controls spool revolution at 1/1000th of a second intervals and applies the appropriate amount of brake to prevent backlash. This is an actual casting scene. DC brake can provide trouble-free casting for a wide variety of lures and conditions by simply adjusting the external brake dial. Jadi dial brake yang ditawarkan ada 4 saja. Yang pertama dial brake di mana kita membuat long cast dalam keadaan yang tenang tanpa ada angin. So yang kedua ni pula untuk tali mono, yang ketiga untuk tali braided, dan yang keempat pula adalah untuk permainan kita membuat skipping ataupun di mana tempat lokasi tersebut mempunyai angin yang agak kuat. Jadi hanya 4 je lah. No other manual adjustment is required. Conventional brake systems require more thumbing and more adjustment to the brake to best match lures and conditions. With conventional brakes, an incorrect adjustment can greatly limit casting distance and cause backlash. However, DC brake provides you trouble-free casting with less manual adjustment, regardless of lure or conditions. DC brake can match any conditions to provide anglers with easy, trouble-free, and long-distance casting. Ini sistem bukan sistem yang orang kata yang paling canggih Shimano, still dia agak membantulah untuk permainan casting. Kalau sistem yang terbaru iaitu IDC 5 untuk sistem digital control antares, dia ada 4x8 yang tu lagi complicated lah. Jadi aku tak akan bercerita tentang digital, orang kata digital control ni terlalu terperinci, sebab apa yang aku tahu aku akan kongsi pada korang semua. So untuk orang kata bahan binaan memang diperbuat daripada KN, harganya agak solid. Dia bukan plastik, dia bukan orang kata composite material macam reel lain biasa dia akan claim ni adalah macam graphite, ni aluminium, tapi yang ni KN harganya dia aku rasa memang aluminium lah, cuma dia nama orang kata nama yang membuatkan brand tu nampak lagi orang kata highlight lah. So dekat untuk handle pula, bagi aku handle ni agak sesuai dan panjang pun agak selesa lah. Bila aku buat kayuhan macam ni kan, dia tak berlaga antara aku punya kata ibu jari ni. Okey, jadi untuk bahan binaan yang digunakan pada tombol pemegang iaitu handle knob pula diperbuat daripada bahan yang agak kesat, seakan-akan getah, tapi getah yang kata solid. Dan kan ni agak membantulah di mana kita waktu kita tengah karau ataupun kita tengah fight dengan ikan bertarung lah kan, susah untuk kita ada potensi untuk kata tergelincir daripada pemegang ni.
agak kurang lah, sebab yelah getah agak kesat, dan memang membantu kita punya grip, improve kita punya grip lagi. Okay guys, so secara kesimpulannya apa yang aku boleh katakan, Corrado DC 151HJ ni amatlah bersesuaian untuk pemula yang mempunyai bajet yang agak terhad. Secara overallnya memang ini Corrado DC ni ada pesaing kepada Tatula untuk bajet di mana $200 kalau korang convert kepada ringgit Malaysia, ikut harga semasa dalam RM800 lah macam tu. Okay guys, apa-apa pun ini adalah reel bagi aku, reel yang agak berbaloi untuk dibeli, dan juga orang kata boleh digunakan untuk jangka masa yang panjang, sesuatu orang kata pelaburan yang amat berbaloi lah. Okay guys, so sehingga kita berjumpa lagi di lain episod. Terima kasih kerana korang sudi setia menonton sehingga ke akhir episod kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen dan turn on notification bar. So bila next episode aku upload konten yang baru, korang akan diberi notify lah. Okay,